Soalnya very simple. Kerana kerajaan negeri di bawah perlembagaan sekarang tidak ada kuasa nak laksanakan apa juga perkara yang ada kaitan dengan soal jenayah. Itu aja. Tidak ada larangan, tidak ada bantahan. Cuma di bawah undang-undang, di bawah perlembagaan tak boleh. Kerana di bawah perlembagaan kita memang diasingkan kuasa-kuasa ini. Dan sebagai orang Islam, kita sokong hudud. Tak ada berlainan pendapat. Tinggal lagi di bawah perlembagaan, itulah dia pemisahan atau perbezaan dari segi kuasa. Adakah ianya melibatkan kena pindaan perlembagaan ke untuk kerajaan negeri melaksanakan itu? Iyalah, nampaknya begitu. Tapi Kuli berdasarkan rekod-rekod masa lampau, when it comes to hudud, Pakatan Pembangkang tidak senada. Rasanya plan kerajaan Kelantan ni rasanya akan berjaya ke? Saya rasa DAP dengan PKR tak mungkin akan menyokong. Itu saya tak tahu lah, kena tanya dia orang. Tapi ku rasa sendiri pemerhatian itu. Dia bergantung kepada undang-undang atas kehendak rakyat. Segala-galanya boleh dilakukan kalau rakyat berkehendakkan ia dilakukan. Di bawah perlembagaan kita sekarang, itulah dia. Maknanya soal jenayah adalah kuasa kerajaan pusat di bawah perlembagaan yang terpakai sekarang. Negeri-negeri tidak ada kuasa. Tapi sebagai ahli Parlimen Gua Musang, Tengku sendiri, pendirian Tengku macam mana? Saya sebagai orang Islam menyokonglah hudud. Tan Sri, tadi Datuk Mahfuz cakap sedangkan Datuk menyokong Tan Sri menyokong penuh tentang pelaksanaan hudud. Mungkin Tan Sri boleh menasihati, convince bekerjasama dengan kerajaan, bekerjasama dengan PAS untuk convince kerajaan untuk ini kita harus ingat ya, pertama hudud adalah hukum berlandaskan kepada prinsip-prinsip agama Islam, dan soal hukum itu sendiri wajib bagi orang Islam, adalah wajib untuk menyokongnya. Yang menjadi isu adalah bagaimana nak dilaksanakan, bukan mempertikaikan soal hukum itu sendiri. Jadi kalau dalam soal bagaimana nak melaksanakan itu ada dua. Pertama, pihak yang nak melaksanakan, kalau dalam konteks ini Kerajaan Negeri Kelantan. Jadi semua urusan yang berkaitan dengan tanggungjawab yang perlu diambil oleh pihak yang nak melaksanakan di peringkat Negeri Kelantan harus selesai, supaya pelaksanaan hukum itu nanti tidak membawa masalah yang tidak baik. Pertama, ya. Yang kedua, ada pihak yang berpendapat oleh kerana ini merupakan satu undang-undang yang berkaitan dengan jenayah, maka dikatakan urusan kesalahan jenayah ada kaitan dengan perlembagaan dan juga bidang kuasa di bawah Kerajaan Persekutuan. Maka dalam proses nak melaksanakan, barangkali kerajaan negeri harus melihat bagaimana perkara ini dapat dilaksanakan dengan kelulusan di peringkat parlimen, kerana mungkin ada pindaan-pindaan tertentu yang nak dilakukan. Maka di tahap itu, pihak Kerajaan Negeri Kelantan di bawah PAS bersama dengan parti gabungan mereka, yang di PKR, selesaikan dulu di peringkat mereka. Adalah aneh kalau PAS nak bawa ke parlimen dengan mengetahui di parlimen mereka perlu mengajak Barisan Nasional yang merupakan lawan politik, tetapi rakan sama separti dengan mereka tidak terlebih dahulu bersetuju. Itu maksud saya, ya. Kalau di peringkat negeri Kelantan selesaikan, baik dalam Dewan Undangan Negeri yang telah diselesaikan, baik juga jabatan dan agensi yang nak melaksanakan, supaya pelaksanaannya nanti elok, cantik, wujud keadilan dan menepati kehendak Islam. Kemudian kalau dalam proses pelaksanaan itu nanti melibatkan bidang kuasa parlimen, maka proses prinsip yang sama. Pihak yang nak melaksanakan pastikan mereka ready, bersedia, iaitu PKR mesti memberikan signal yang jelas mereka ready, mereka bersedia, semua sokong, setuju, bawa ke parlimen. Maka Barisan Nasional akan pertimbangkan berasas kepada kesiapsiagaan pihak yang nak melaksanakan.